Okey, selama lebih 20 tahun saya mengajar BM ni, saya telah mencipta pelbagai teknik sugus, pelbagai teknik yang dicipta khas bagi membantu pelajar mendalami terutamanya penulisan karangan dan menjawab soalan-soalan seperti ringkasan, rumusan, tata bahasa dan sebagainya. Kita mencipta teknik-teknik ini bagi mempermudah kerja kamu. Tengok, begitu banyak, so much time on my R&D, research and development. So much time. You have to do research. Things will not just simply come like that. Okay? So, salah satu teknik saya kongsi dengan kamu hari ini, teknik POPKIS. POPKIS tujuannya ialah merupakan cara, POPKIS ni satu teknik memulakan, meneruskan atau mengakhiri suatu perenggan. Tengok, kalau pelajar menulis satu perenggan dalam peperiksaan, dia menghadapi 3 masalah besar. Masalah pertama, how to start the first sentence. Masalah kedua, how to continue. Masalah ketiga, how to end that paragraph. Jadi untuk mengatasi 3 masalah ini, tak kira perenggan apa, ini boleh guna untuk semua perenggan, sesuatu perenggan, pengenalan boleh, isi boleh, penutup pun boleh. Okey, saya nak bagi 7 cara kepada kamu. How to start a karangan. Nombor 1. P ini untuk apa? Peribahasa. Kamu boleh mulakan karangan, semua sekalian. Kamu boleh mulakan karangan dengan peribahasa atau simpulan bahasa atau lagu atau slogan atau apa sahaja yang menarik. Atau slogan macam cinta ilah sungai kita, pandu cermat jiwa selamat. Ataupun peribahasa-peribahasa yang secara langsung berkaitan dengan topik itu. Pemeriksa baca peribahasa kamu, dia kena tahu yang pelajar ni dah faham soalan. Don't simply memorize the peribahasa and go and present that. Cannot. Peribahasa mesti kena pada karangan itu, kena pada tempatnya. Okey, nombor 1. Nombor 2, saya cadangkan kamu boleh guna 1, 2 or even 3 words yang paling sesuai untuk sesuatu karangan. Contohnya karangan keluar tentang keluarga. Okey, kamu boleh mulakan dengan ketandusan kasih sayang. Ketandusan kasih sayang merupakan punca utama gejala sosial dalam kalangan anak-anak remaja. Ketandusan kasih sayang, 3 strong words. It can even be 1 word. Macam nasib, saya pernah tulis karangan, saya mulakan dengan nasib. Nasib, mungkin perkataan inilah yang paling sesuai bagi menjelaskan kelahiran orang kurang upaya. Tak OKU, orang kurang upaya. Ini satu-satu perkataan. So it can be 1 word, it can be 2 words, it can even be 3 words. Up to you. Okay? Tapi ini mesti ada kaitan dengan topik yang dipilih. Mesti ada kaitan dengan topik yang dipilih. Okay, itu nombor 2. Nombor 3, kamu juga boleh gunakan pendapat. Sama ada pendapat anda ataupun pendapat tokoh-tokoh, tokoh sejarah, tokoh negara. Ini pendapat yang menarik, kamu boleh gunakan dalam karangan ini. Mulakan karangan anda dengan pendapat. Ini bukanlah satu cara yang baru. Banyak pelajar memang guna cara ini. Cari pendapat, pandangan dan tokoh yang istimewa. Okey, sekarang kita ada banyak tokoh baru, jadi gunakan tokoh-tokoh yang bersesuaian dengan topik. Lagi sesuai, lagi tinggi impaknya. K for what? Kamu juga boleh rujukkan POMSAS yang dipelajari pada peringkat tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 dalam karangan. Pelajar tingkatan 5 dalam beberapa video yang lain, saya telah terangkan bagaimana dia boleh mulakan karangan dengan saja satu rangkap saja di awal pengenalan, lepas tu diikuti dengan karangan. Kenapa rangkap saja itu? Kerana rangkap saja itu sangat sesuai. Jadi tengok kesesuaian, POMSAS pun boleh dijadikan sama ada kamu tulis dalam pengenalan atau kamu nak akhiri dalam penutup pun boleh. Yang penting apa? Bersesuaian. Lagi sesuai, lagi bagus impactnya. Okey, kamu boleh mulakan juga karangan dengan insiden. Insiden maknanya sesuatu kejadian. Tengok, kebanyakan penceramah dalam dunia ni, kebanyakan penceramah kamu ajak dia bagi ceramah, syarahan, dia akan mulakan dengan satu insiden. Dia akan kata, just now when I was trying to park my car, something happened. Something happened itu berkait rapat dengan apa? Berkait rapat dengan topik. Berkait rapat dengan topik yang dia pilih hari itu. Jadi jangan lupa insiden kejadian
S pula satu lagi ialah kamu juga boleh mulakan karangan dengan statistik. Angka. Statistik maknanya angka. Semua orang mulakan karangan dengan perkataan, kita boleh mulakan dengan angka. Contohnya 446 tahun negara kita pernah dijajah. 1957, kalau kamu tolak Portugis datang 1511, angkanya ialah 446 tahun negara kita pernah dijajah. Ini boleh guna dalam bahagian statistik. Mulakan karangan with numbers, macam jumlah penduduk Malaysia. Kamu nak kata 28 juta, okay, mulakan dengan angka. Something special, something different. Okay? Dan lain sekali, kamu juga boleh menanya soalan. Soalan seperti, tahukah anda? Soalan tahukah anda ni bagus, tetapi hanya sesuai, hanya menarik jika soalan itu menarik. Jangan pergi tanya soalan-soalan seperti, tahukah anda makna co-curriculum yang sebenarnya? Itu menunjukkan kelemahan. Siapa tak tahu maksud co-curriculum? Jangan pergi tanya soalan, tahukah anda maksud sungai yang sebenarnya? No good. Kamu boleh tanya soalan seperti apa? Tahukah anda? Saya bagi tunjukkan ni. Tengok ringgit Malaysia. Banyak orang Malaysia mungkin tak sedar. Tahukah anda setiap ringgit Malaysia dihiasi dengan tanda tangan seorang wanita, Dr. Zeti Aziz. This one people may not know. So what you don't know, what people don't know makes karangan interesting. Jangan pergi tanya soalan-soalan bodoh macam, tahukah anda maksud disiplin yang sebenarnya? Who doesn't know? Satu lagi ni, tahukah anda Malaysia, tanah Melayu pernah dijajah selama 446 tahun? Okay, something interesting. Kita selalu ingat 1957. Angka-angka lain kita lupa. Ini sesuatu yang menarik. Okay, jadi saya boleh gunakan cara-cara Fopkis ini dalam pelbagai karangan. Ingat, 7 cara untuk apa? Memulakan, meneruskan atau mengakhiri sesuatu perenggan, any perenggan. Jadi apabila kamu mendekati teknik-teknik saya dengan mudah, kerja anda jadi lebih mudah dan anda akan berjaya menulis karangan yang jauh lebih berkesan. Thank you.